76 tahun RTM terus unggul. Yang sahih di Berita RTM. Berita perdana edisi Ahad 1 Mei 2022. Saya Andy Reza Rohadian. Dan saya Hazel Desmond. Terima kasih kerana memilih berita perdana. Kita ikuti paparan utama malam ini. Aliran trafik ke utara dan selatan perlahan di beberapa lokasi namun masih lancar. Sejuta ahli keluarga Malaysia dilindungi skim keselamatan sosial pekerjaan sendiri. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Saudara, berita perdana malam ini kami mulakan dengan pengisytiharan Tarikh Hari Raya Aidilfitri. Saksikan. Pengumuman Tarikh Hari Raya Aidilfitri 1443 Hijrah ini dibawakan dengan kasih sayang oleh produk Arjuna Kasih dan Manja Kasih, minuman yang diyakini halal dan selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi menyempurnakan titah perintah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong setelah diperkenankan oleh Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja, maka adalah dengan ini saya mengisytiharkan bahawa tarikh Hari Raya Puasa bagi negeri-negeri seluruh Malaysia ialah pada hari Isnin 2 hari bulan Mei tahun 2022. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Jaga baik-baik. Saudara, hari yang dinanti telah pun kita ketahui, Hazel, dan akan tiba esok. Umat Islam di Malaysia akan meraihkan Hari Raya Aidilfitri. Andy dah siap buat persiapan Hari Raya? Dah siap, tapi kemas rumah belum sepenuhnya lagi. Lepas ni. Baik saudara, kita ke perkembangan selanjutnya. Peluang pulang berhari raya di kampung halaman dimanfaatkan sepenuhnya warga perantau. Untuk perkembangan keadaan trafik di Sungai Buloh, kita terus sahaja bersama pelapor Siti Nurul Husna Bukhari di sana. Silakan Husna. Baiklah, terima kasih Andy dan Hazel. Sekali lagi saya berlintas langsung di kawasan rehat dan rawat Sungai Buloh bagi memberikan anda gambaran keadaan trafik terkini pada waktu ini. Dan keadaan di Tol Duta juga di kawasan di R&R Sungai Buloh adalah lancar. Juga di kawasan rehat dan rawat juga kita kelihatan lenggang pada petang tadi. Namun bilangan pengunjung dilihat bertambah ketika mana menjelangnya waktu berbuka puasa. Okey, dan dari laman Sesawang LLM, Lembaga Lebuh Raya Malaysia, perantau ke utara anda boleh jangkakan sedikit kelewatan di kilometer 339 Bidor kerana kenderaan bergerak perlahan. Namun warga perantau yang mula pulang sejak minggu lalu dan memilih perjalanan pada awal pagi, kesesakan yang dialami kini tidak seteruk 2 tahun sebelum pandemik COVID-19. Guna aplikasi Plus, Waze dan juga Google Maps untuk mendapatkan info perjalanan, dan jangan lupa untuk terus patuhi cadangan jadual perjalanan bagi mengelakkan kesesakan secara serentak. Kami yang melaporkan keadaan situasi semasa trafik turut berkongsi keterujaan anda yang pulang ke kampung. Namun jangan lupa untuk mengenakan pelitup muka ketika anda berada di ruangan tertutup. Biar SOP kita berubah-ubah, yang penting hati kita tetap sama. Saya Siti Nurul Husna Bukhari, kita kembali bersama Andy dan Hazel di studio. Silakan. Ya, Husna, terima kasih.
Saudara, keluarga Malaysia kebanyakannya memanfaatkan pengangkutan awam untuk pulang ke kampung halaman masing-masing bagi meraihkan Aidilfitri bersama sanak saudara. Kebanyakannya masih memilih pengangkutan awam berbanding kenderaan sendiri atas alasan keletihan atau mahu mengelak kesesakan luar biasa di lebuh raya. Buktinya, tiket bagi perjalanan hari ini habis terjual. Tinjauan mendapati stesen KL Sentral agak lengang kerana orang ramai sudah mula pulang sejak semalam dan kemarin. Namun ada juga yang memilih untuk membeli tiket pada saat-saat akhir. Perasaan tu sangat teruja, seronok sebab 2 tahun dah tak balik sebab kakak duduk dekat Perak, balik Negeri 9. Rasa terharu sangat. Lagipun kakak balik ni naik ATS sebab pun nak mengelakkan daripada jalan raya jam. Seronok lah. Seronok memang betul-betul happy lah kita lah. Balik lama dah tak balik kan. Itulah. Dia memang terbaik lah, mudah lah nak balik kampung lah. Itulah, senang lah. Sebab bagi saya kalau ETS ke naik KTM ni dia lagi mudah lah. Kalau naik kereta ke bas nanti jam. Saya tak suka sangat jam-jam kan. Sebab tu saya pilih KTM ATS macam tu. Beli last minute hari tu. Sebenarnya saya nak balik esok tapi tiba-tiba nak balik hari ni pula kan. So dapat memang satu je tinggal tiket tu untuk hari ni. Rezeki lah kan. Di Terminal Bersepadu Selatan TBS, orang ramai sudah mula meninggalkan ibu kota menuju ke kampung halaman masing-masing bagi meraihkan Aidilfitri. Tiket bas ke arah selatan, utara dan timur juga masih tersedia bagi mereka yang ingin pulang pada saat-saat akhir. Kita ikuti tinjauan wartawan Atikah Makhtar di TBS. Mesti excited lah. 2 tahun tak balik. Alhamdulillah lah, excited lah. Rasa bahagia lah. Syukur amat-amat lah. Kita orang memang dah kira 2 tahun ni. 2 tahun tak balik. So this time baru balik. Ramai yang tidak dapat menyembunyikan rasa teruja apabila kerajaan mengumumkan tiada sekatan untuk berhari raya di kampung halaman. 2 tahun rakyat terpaksa memendam rasa kerana akur dengan Perintah Kawalan Pergerakan bagi mencegah penularan COVID-19. Faktor orang ramai memilih pengangkutan awam bukan sahaja untuk mengelak rasa penat ketika memandu, malah ia juga lebih menjimatkan berbanding menggunakan kenderaan sendiri. Apa pilih pengangkutan awam tadi? Senang kot, mudah sikit lah sebab tak jam InsyaAllah lah okey kot, perjalanan baik. Kalau untuk pengangkutan awam bagi saya lebih selesa. Saya tak ada nak kena penat-penat drive sendiri. So nak tidur pun senang. Selesa lah. Bagi saya selesa lah. Rasanya tak ada kot, tak penat lah. Setakat ini 77,145 tiket bas tersedia di TBS. Terdapat 6,592 trip perjalanan bermula Jumaat lepas hingga 8 Mei nanti. Walaupun masing-masing gairah untuk pulang berhari raya, namun ingat, aspek penjagaan kendiri tetap perlu diutamakan. Berbaki 2 hari lagi, umat Islam akan menyambut perayaan Aidilfitri. Selain memandu kenderaan sendiri, ada yang memilih pengangkutan awam untuk pulang ke kampung. Selain mudah dan selesa, sedikit sebanyak ia mengurangkan tekanan untuk melalui trafik yang tinggi. Walaupun ada SOP yang telah dilonggarkan, namun berayalah dengan selamat. Bagi keluarga dan sahabat handai yang jauh di mata, selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Atikah Makhtar, berita RTM. Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Saudara, setiap kali menjelang Hari Raya sudah pasti tradisi mengirim kad raya menjadi kelaziman dalam kalangan masyarakat sebagai pengganti diri untuk bertanya khabar. Namun, ledakan kecanggihan teknologi ketika ini, kad raya telah mengalami transformasi daripada kad raya fizikal kepada kad raya animasi yang menjadi pilihan generasi muda. Meski berbeza platform, namun kedua-duanya tetap menggambit nostalgia terutama menjelang perayaan. Ikuti laporan Syarifuddin Arsad.
Bagi yang berada jauh di perantauan, amalan mengiring kad raya menjadi medium untuk bertanya khabar bagi melepas rindu. Kad raya konvensional yang hadir dalam pelbagai bentuk pasti menceriakan perasaan si penerima dengan menggamit memori ketika menyambut hari raya. Masa akak kecil-kecil dulu memang ada lah gantung-gantung kad raya kat dinding kan. Memang excited lah sekali tiba perayaan, tunggu-tunggu kad raya kan. Tapi zaman ni dah tak ada dah. Kad raya memang kita raya memang selalunya nak lah kad raya tu. Lepas tu dah apa, jadi macam tradisi raya lah kan. Kita kad tu kalau tak ada kad tu macam ada yang benda yang kurang lah. Untuk saya yang 20 tahun ni yang dah lama tak dapat kad raya, confirm dah lagi lah. Sebab kad raya kan orang akan tulis apa semua dalam tu kan. So macam bila dapat kad raya tu rasa macam feel nak raya tu lagi buat-buat lah. Dulu saya pernah dapat cousin saya bagi kad raya. So rasa macam seronoknya bila kita dapat kad raya tu. Selari dengan ledakan teknologi dan penerimaan generasi baharu, revolusi penghasilan kad raya animasi yang kreatif dan inovatif dilihat menjadi penyambung kepada tradisi kad raya. Dari karikatur hingga ke bentuk 3 dimensi, kad raya dihiasi dengan lagu latar, pastinya menghiburkan sesiapa sahaja yang menerimanya. Kad raya animasi ni macam benda yang baru lah pada saya, umur saya yang lahir pada tahun 70-an ni, saya rasa itu adalah sangat gap dengan saya lah, dengan kehidupan saya. Sebab saya punya nostalgia adalah kad raya yang berbentuk fizikal kad lah. Kad raya animasi ni dia macam lebih kepada kartun. Dia lebih kepada moden lah. Kalau dibandingkan kad dulu, zaman dulu, dia lebih kepada macam gambar-gambar masjid. Macam tu, tak ada yang menarik untuk zaman-zaman sekarang. So zaman sekarang ni dia dah upgrade, jadi tambah banyaklah menarik dekat kad tu. Dulu kita pakai kertas, sekarang kita pakai teknologi. Teknologi tu dia dah letak lagu dan animation. Jadi saya pun orang macam saya lah, bagi orang macam saya suka sangat. Saya suka. Walaupun feelingnya tidak sama seperti kad raya asli, namun sedikit sebanyak terubat juga kerinduan kita untuk menyambut raya. Dengan hanya sekeping kad, tapi pastinya ia memberi 1000 kenangan buat kita semua. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Syarifudin Arsyad, Berita RTM. Ya, saudara, seperti dijanjikan, kami akan bawakan kepada anda perkembangan terkini aliran trafik di lebih banyak lokasi menuju ke utara dan selatan semenanjung tanah air bersama rakan setugas Aisyah Yatim di Pusat Aliran Trafik Persada Plus. Aisyah, jika sudah bersedia, teruskan dengan perkongsian. Ya, terima kasih Andy Reza dan Hazel Desmond. Seperti anda sedia maklum, saya kini berada di Pusat Kawalan Trafik Persada Plus untuk membawakan info trafik terkini kepada anda. Sekarang jika dilihat di belakang saya adalah beberapa paparan CCTV di beberapa lokasi di Lebuh Raya Utara Selatan. Jika anda dapat lihat di Lebuh Raya Slim River Sungai, keadaan trafik agak perlahan dan dimaklumkan sebelum ini di Slim River dan sungai ini adalah sangat sesak daripada pukul 6 pagi tadi. Dan kita beralih pula kepada Tapah. Dan kalau jika boleh dilihat, Tapah masih sama, iaitu trafik bergerak perlahan. Ya, kita beralih pada wilayah selatan, iaitu di Air Keroh dan juga Pedas Linggi. Dilihat keadaan trafik begitu lancar sekali. Jadi saya kirakan itu sahaja perkembangan info trafik yang saya dapat bawakan kepada anda, dan kami akan bawakan info trafik terkini dari semasa ke semasa. Kita kembali semula kepada Andy dan Hazel. Silakan. Aku Ayat, ini kisah keluarga aku. Kerajaan memutuskan supaya sempadan negara dibuka pada 1 April 2020. InsyaAllah jika berkumpul
pun. Baguslah kalau balik. Syukur biduk lalu keluarga bertahun. Keluarga Malaysia yang dikasihi. Dah 2 tahun kita tak jumpa. Jadi ada tugasan khas untuk kau. Kalau tugasan khas tak selesai, tak ada lain. Keluarga Alung siapkan lodeh, keluarga Angah rendam, keluarga Uda ketupat dan keluarga Uteh siapkan serunding kelapa. Syaratnya kena buat cara tradisional. Gunakan pokok kelapa nan sebatang. Kalau bukan keluarga penyambung warisan, siapa lagi? Jangan ngelat. Selamat berjuang keluargaku. Okey, santan ada. Dia nak cek sama ke? Tak jauh Awak dah nak bahasan kan? Kena ikut resipi mak. Betul lah tu. Yang ni bang, harga keluarga Malaysia. Tapi ini tak jual. Tak semua benda kita boleh beli. Kalau anak-anak saya datang nak beli barang berasaskan pokok kelapa, jangan dijual. Saya nak dia gunakan cara tradisional dari pokok kelapa nan sebatang. Nikmat berkeluarga tiada gala-ganti. Rangkum semua cungkil kebersamaan. Baru dan lama sama-sama beri makna. Tengok ni, lidi ni sebatang. Senang dia patah. Kalau kita kumpul, macam itulah. Kalau bersama, kita jadi kuat. Yang susah pun jadi senang. Betul kata ibu. Pupuk kebersamaan baru keluarga Malaysia. Macam ni. Di kesempatan ini, saya sekeluarga ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri kepada seluruh keluarga Malaysia yang beragama Islam walau di mana anda berada. Raya Keluarga Malaysia, Syawal dirahi, nikmat disyukuri. Maaf zahir dan batin. Keperluan vaksinasi, had kapasiti pekerja yang sebelum ini bergantung kepada liputan vaksinasi dimansuhkan. Semua individu dibenarkan merentas negeri tanpa mengira status vaksinasi mereka. Bertemu kembali dalam berita perdana. Sekurang-kurangnya 1 juta ahli keluarga Malaysia yang bekerja sendiri disasar memperoleh pelindungan insurans menerusi Skim Keselamatan Sosial Pekerjaan Sendiri SKSPS Perkeso. Menerusi program berkenaan, kerajaan akan menanggung 80% daripada jumlah yang perlu dicarum individu terbabit. Berita baik itu diumum Perdana Menteri dalam perutusan khas sempena Hari Pekerja 2022 yang disambut hari ini. Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob turut mengumumkan inisiatif pembiayaan insurans kenderaan keluarga Malaysia dikenali sebagai myeasycover.com. Ia adalah pakej pembiayaan secara ansuran sehingga 10 bulan tanpa sebarang caj faedah ditawarkan kepada penjawat awam sebelum diperluaskan kepada sektor swasta. Program ini akan dilaksanakan oleh Kementerian Sumber Manusia dengan kerjasama Perkeso dan Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad Angkasa. Dalam perutusannya, Perdana Menteri turut memaklumkan kerajaan bersetuju mewajibkan penyediaan taska tempat kerja di setiap sektor awam kerajaan persekutuan, kerajaan negeri dan badan berkanun. Ia kemudiannya bakal diperluas ke sektor swasta. Kerajaan menyediakan geran tahunan berjumlah 30 juta ringgit untuk melaksanakan inisiatif itu.
Kementerian Sumber Manusia KSM akan menambah baik aplikasi Working for Workers WFW dengan terjemahan 14 bahasa. Menterinya Datuk Seri M. Sarvanan berkata ia bagi menggalakkan lebih ramai pekerja, terutama pekerja asing, untuk menyalurkan sebarang aduan berkaitan hal perburuhan. Segala isu atau maklum balas yang diterima melalui aplikasi ini akan diambil tindakan melalui kerjasama strategik pejabat buruh di seluruh negara yang berhampiran dengan kawasan premis pekerja berkenaan. Beliau berkata demikian dalam perutusan khasnya bersempena Hari Pekerja 2022. WFW yang dibangunkan pada 3 Mei 2021 merupakan medium dalam menyampaikan cadangan dan maklum balas bagi memastikan kesejahteraan serta kepentingan pekerja terpelihara di bawah sistem perundangan perburuhan, khususnya Akta Pekerjaan 1955. Sehingga 17 April, 15,313 aduan diterima melalui aplikasi tersebut. 14,907 daripadanya telah diambil tindakan. Pelaksanaan gaji minimum yang berkuat kuasa hari ini telah memberi dimensi baharu kepada sistem pekerjaan negara. Ia sekaligus membuktikan aspek kebajikan terus menjadi keutamaan kerajaan demi kelangsungan hidup rakyat seiring peredaran semasa. Ikuti laporan sempena Hari Pekerja bersama wartawan Mohan Chinasami. Golongan pekerja merupakan golongan yang paling terjejas ketika PKP dilaksanakan. Namun pada tahun ini, mereka mendapat hadiah istimewa sempena Hari Pekerja 2022 iaitu pengumuman gaji minimum sebanyak RM1,500 diberikan kepada mereka dan ia semestinya meningkatkan kualiti hidup mereka. Sebelum pengumuman gaji minimum, kerajaan telah mengambil langkah dalam menyediakan bantuan yang memberi kesan positif kepada golongan pekerja sama ada secara langsung atau tidak langsung seperti aspek keluarga, pembelian rumah, pendidikan dan perlindungan. Antaranya, Bantuan Keluarga Malaysia BKM, Bantuan Awal Persekolahan BAP, Program Baucer Perlindungan Tenang, MySalam, inisiatif Aisaraan RM250 setahun dan skim jaminan kredit perumahan. Kementerian Sumber Manusia juga melaksanakan beberapa program di bawah bajet 2022 menerusi Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso bagi membantu pekerja iaitu SIP Subsidi Upah Bersasar, SIP Allowance Mencari Pekerjaan Tambahan, SPS Padanan Caruman, SPS Hikmat, Program Jamin Kerja, Insentif Penggajian dan SIP Gig. Jadi pada masa ini kita dapat lihat bagaimana pendapatan kita ini belum cukup selesa. Belum cukup selesa untuk kita beli rumah, untuk kita menyediakan makan minum keluarga kita, untuk kita menyediakan pengangkutan, untuk kita menyediakan kesihatan dan perubatan ataupun pembelajaran anak-anak. Jadi keseluruhan pakej yang saya sebutkan ini menjadi harapan pekerja dengan pendapatan melalui sistem gaji yang ada ini mampu untuk disediakan pakej tersebut dan pada masa yang sama perbelanjaan juga hendaklah adil. Selain bantuan dan insentif tersebut, kerjasama pihak majikan juga sangat diperlukan dalam memastikan kebajikan pekerja terjaga terutamanya yang terkesan akibat COVID-19. Majikan mempunyai tanggungjawab dalam mewujudkan hubungan yang baik dengan pekerja supaya budaya kerja yang produktif dapat dihasilkan. Kalau kita kira pun sekali, sekarang punya nak hidup tak perlu kita kata kemewahan. Untuk hidup biasa pun kita perlukan yang duit yang cukup. Bagi itu saya ingat yang itu dah okey dan bagi pekerja saya semua dah happy lah apabila mereka dengar berita itu. I pun sebagai majikan, I kata I pun naikkan gaji lah untuk mereka dan lepas tu pun dia bukan saja yang RM1,500, itu adalah basic. Apabila kalau dia rajin, pekerja itu rajin buat kerja insentif, dia akan dapat lebih daripada itulah.
Pekerja Tonggak Keluarga Malaysia dalam Pemulihan Negara amat bertepatan diangkat tema sebagai Hari Pekerja yang sinonim dengan usaha kerajaan melahirkan semula golongan pekerja yang produktif dalam membina semula negara. Pekerja yang produktif juga memerlukan persekitaran yang membina serta majikan yang prihatin. Apa yang kita dapat lihat ketika ini, kerajaan terus membantu golongan pekerja ini daripada aspek keselamatan, kebajikan dan juga perlindungan bagi memastikan kelangsungan hidup golongan pekerja ini sebagai membantu membangunkan negara. Selamat Hari Pekerja 2022. Muhammad Cidasami, Berita RTM. Pemberian hamper berisi makanan atau apa saja produk bukan saja dapat menceriakan penerima, malah sebagai tanda ingatan seseorang kepada insan disayangi. Bagi Pertubuhan Bukan Kerajaan Women of Will WOW, projek Hamper Raya telah dimulakan sejak 7 tahun lalu bagi membantu golongan B40 menjana pendapatan sampingan menjelang Aidilfitri. Ia dilaksana menerusi program Dapur Komuniti dan Pusat Jahitan Komuniti WOW membabitkan penduduk B40 di 2 projek perumahan rakyat sekitar Limbah Kelang. Menerusi inisiatif berkenaan, para peserta akan diberi pendedahan dan bimbingan kemahiran. Fokusnya tertumpu kepada penyediaan makanan termasuk biskut raya. Resipi yang kita ambil itu dari chef-chef yang terkenal lah. Yang lepas tu kita akan cuba dengan resipi itu first. So kita akan cuba ubah suaikan resipi itu sedikit lah. So untuk rasa yang sedap. Setiap tahun kami mendapat tempahan biskut raya daripada syarikat-syarikat korporat, termasuklah EDRA yang menyokong kami. Untuk tahun ini kami menggunakan resepi yang diperkenalkan oleh Donahe seperti rose orange shortbread. Alhamdulillah mendapat permintaan yang banyak. Penyediaan pusat jahitan komuniti terbukti berjaya meningkatkan kemahiran menjahit para peserta. Kemahiran itu dimanfaatkan sepenuhnya untuk menjana pendapatan sampingan. We are actually getting the girls to do table napkins, which is very, very new to them, with a small embroidery of a WOW logo on it. And this one will run through to incorporate together with what the theme is this year. And from there, they will learn how to make a little bit more extra income in terms of pocket money for Raya. Pusat Jahitan Komuniti ditaja EDRA Power Holding sejak 2 tahun lalu. Jabatan Penyiaran Malaysia RTM mempelawa syarikat berdaftar dengan Kementerian Komunikasi dan Multimedia KCOM untuk menghantar tawaran program TV swasta tempatan berdasarkan keperluan 5 saluran RTM bagi tahun 2023. Syarikat yang berminat boleh menghantar tawaran mengikut keperluan yang diiklankan oleh RTM seperti dalam penyataan keperluan atau need statement. Daftar dan hantar semua maklumat, proposal dan bahan berkaitan melalui laman sesawang tertera bermula 11 Mei hingga 14 Mei 2022. Untuk maklumat lanjut, sila layari laman sesawang rasmi seperti berikut. Seiring projek pendigitalan penyiaran nasional dalam mentransformasikan industri penyiaran negara, RTM kini bersiaran secara digital dengan liputan ke seluruh negara di saluran My Freeview. Saksikan program-program kegemaran anda dan nikmati kualiti gambar HD sejelas kristal. Serta alami sendiri kepelbagaian perkhidmatan TV dan radio interaktif. Terbaik 6 saluran TV dan 10 saluran radio RTM kini di My Freeview. RTM, teman setia anda. Bertemu kembali. Hazel, kerana ramai yang masih tak percaya dan terkejut, kami akan bawakan sekali lagi pengisytiharan Tarikh Hari Raya Aidilfitri oleh penyimpan mohor besar Raja-Raja. Saksikan.
Pengumuman tarikh Hari Raya Aidilfitri 1443 Hijrah ini dibawakan dengan kasih sayang oleh produk Arjuna Kasih dan Manja Kasih, minuman yang diyakini halal dan selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi menyempurnakan titah perintah Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong setelah diperkenankan oleh Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja, maka adalah dengan ini saya mengisytiharkan bahawa tarikh Hari Raya Puasa bagi negeri-negeri seluruh Malaysia ialah pada hari Isnin 2 hari bulan Mei tahun 2022. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Jaga baik-baik. Baik, dengan pengumuman itu tadi, maka sahihlah umat Islam di Malaysia akan menyambut Aidilfitri esok 2 Mei Isnin. Ya, rasa nak balik sekarang ke masa rumah dan masak rendang. Apapun, berita perdana akan diteruskan dengan edisi suka bersama Syahrul Islam. Baik, terima kasih. Lizijia tawan kejohanan badminton Asia. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Syahrul Islam dalam edisi sukan malam ini. Saudara, sebentar tadi telah masuk waktu solat fardu Isyak bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu Isyak. Bagi perkembangan sukan, kita mulakan dengan sukan badminton. Penampilan sulung Lizijia di kejohanan badminton Asia-Asia BAC 2022 di Filipina nyata membawa tuah buat dirinya. Pemain perseorangan lelaki profesional negara itu merangkul gelaran juara selepas menafikan tentangan wakil Indonesia Jonathan Christie di pentas akhir. Zizia dan Jonathan masing-masing diletakkan sebagai pilihan ketiga dan keempat kejohanan memperagakan aksi sengit bagi merebut gelaran juara. Biarpun rekod pertemuan sebelum ini lebih memihak pemain Indonesia itu, namun kali ini Zizia lebih bersedia untuk menang 21-17, 23-21 dalam dua kejohanan individu pertamanya tahun ini, iaitu terbuka Jerman dan All England. Zizia terkandas di separuh akhir. Bagaimanapun, dia berjaya membantu skuad badminton negara muncul juara kejohanan badminton berpasukan Asia BATC di Setia Alam Selangor Februari lalu. Sementara itu, harapan satu lagi wakil negara iaitu gandingan Aaron Chia Sohuyik untuk menamatkan penantian merangkul gelaran sulung di pentas antarabangsa sejak digandingkan pada 2017 tidak kesampaian. Mereka tumpas kepada pasangan Indonesia Pramudia Kusuma Wardana, Yeremia Yuji Yaakob rambitan dengan straight set. Aaron Wuyik berjaya memberi saingan di set pertama sebelum tewas 21-23. Namun percubaan untuk bangkit di set kedua tidak menjadi apabila mudah dijinakkan 10-21. Pencapaian terbaik mereka sebelum ini adalah 7 kali muncul naib juara, termasuklah di seluruh England 2019 dan terbuka Thailand 2020. Ini perkembangan sukan si Vietnam. Persatuan Bola Keranjang Malaysia menjanjikan ganjaran lumayan berupa wang tunai kepada semua atlet termasuk jurulatih sekiranya meraih pingat emas di Hanoi. Presidennya Datuk Seri Lee Tian Hock berkata, insentif tersebut sebagai pembakar semangat terbaik kepada semua atlet agar menampilkan prestasi cemerlang. Kalau kita dapat emas, tiap-tiap player dan coaches, saya akan bagi reward RM50,000. Chief coach double RM100,000. Kalau mereka mendapat silver,
20,000 tiap pemain dan chief coach double 40,000. Kalau dapat gangster 10,000, chief coach double 20,000. Saya harap dengan reward ini pemain-pemain kita apabila di Hanoi kelak boleh main dengan semangat yang kuat. Beliau berkata demikian selepas majlis penyerahan jalur gemilang kepada skuad bola keranjang negara yang turut dihadiri Timbalan Menteri Belia dan Sukan, Datuk Seri T. Lian Ke. Skuad bola keranjang negara meletak sasaran membawa pulang 1 pingat perak dan 2 gangsa pada Tamasya Sukan C edisi ke-31 itu. Kejayaan Kelab Johor Darul Takzim JDT mampu jadi suntikan moral buat pemain negara. Keyakinan itu disuarakan Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia FAN, Datuk Hamidin Muhammad Amin selepas skuad Harimau Selatan mencipta sejarah sebagai kelab pertama Malaysia mara ke pusingan 16 terakhir Liga Juara-Juara Asia ACL 2022. Katanya dalam satu kenyataan, pencapaian membanggakan itu mampu mendorong para pemain negara untuk mencatat kejayaan lebih tinggi di peringkat antarabangsa. Saya cukup berbangga dan sudah tentu semua rakyat berbangga dengan kejayaan pasukan JDT ini yang akan masuk untuk round 16 dan kita harap pasukan ini akan terus berjaya. Dengan untuk mengalahkan pasukan terbaik Korea dan juga Jepun di dalam liga mereka yang menjuari di liga masing-masing, saya rasa ini satu pencapaian cukup tinggi dan ini adalah menjadi pemangkin kepada pasukan ataupun bola sepak negara secara keseluruhan, terutama pasukan kebangsaan, kerana sebahagian pemain ini pun datang daripada kelab ini dan kelab ini adalah terbaik. Jelas Datuk Hamidin lagi, kejayaan itu meletakkan JDT setanding dengan kelab-kelab terbaik dari benua Asia dan diharap menjadi contoh terbaik kepada arena bola sepak negara. Beliau turut memuji kerja keras serta perancangan yang baik daripada Tunku Mahkota Johor, Tunku Ismail Sultan Ibrahim, kini membuahkan hasil yang amat membanggakan. Kejayaan itu juga mendapat ucapan tahniah daripada Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor, Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar. Bagi dia dalam satu kenyataan di laman rasmi Facebooknya turut menzahirkan penghargaan kepada penyokong yang sentiasa setia bersama JDT. Turut sama melahirkan rasa syukur dan bangga di atas kejayaan tersebut ialah Menteri Besar Datuk On Hafiz Ghazi. Skuad Harimau Selatan mengesahkan slot ke pusingan kalah mati ACL selaku juara kumpulan I dengan 13 mata selepas menewaskan Ulsan Hyundai 2-1 pada aksi terakhir kumpulan di Stadium Sultan Ibrahim Iskandar Puteri Johor semalam. Ketua Jurulatih skuad bawah 23 tahun B23 negara Brad Maloney membayangkan beberapa muka baru berpotensi disenaraikan dalam skuad yang akan menggalas cabaran ke Sukan C Hanoi bulan ini. Menurut Maloney, beberapa pemain yang kali pertama dipanggil ke kem skuad bawah 23 kebangsaan telah menunjukkan prestasi yang mengagumkan semasa latihan pusat dan aksi persahabatan dengan skuad B23 Timor Leste kemarin. Pada aksi yang berlangsung secara tertutup itu, skuad muda negara tewas mengejut 1-2. Pengendali dari Australia itu turut berkata, pasukan kejurulatihan akan terus memantau dan membuat penilaian sebelum memuktamadkan senarai 20 pemain skuad B23 itu selepas aksi persahabatan kedua menentang skuad B23 Filipina malam ini. Malaysia yang merupakan juara 6 kali diundi dalam kumpulan B dan akan berdepan juara 16 kali Thailand pada 7 Mei sebelum bertemu Laos 11 Mei, Singapura 14 Mei dan Kemboja 16 Mei. Hanya 2 pasukan teratas setiap kumpulan akan layak ke separuh akhir. Saudara, edisi Sukan 1 Mei 2022 berakhir di sini. Saya Syarul Islam. Untuk perkembangan seterusnya selepas ini kita bersama dengan Andy dan juga Hazel.
Selamat bertemu lagi dalam Bidiva. Bagi memeriahkan lagi sambutan Aidilfitri kali ini, unit berita Ehwal Semasa RTM merakamkan semula single dan juga muzik videonya berjudul Seloka Raya. Meriah masing-masing ya? Kata orang dengan serba kekurangan yang kita buat, kita cuba bagi yang terbaik sebagai hadiah untuk penonton-penonton kita, sebagai hadiah untuk semua. Dan kita tidak nafikan yang semangat kali ini mungkin disebabkan dah lama sangat dah kita tak merayakan raya sebetul-betulnya. Tanpa penggambaran seperti ini, kita tidak dapat merapatkan ukhuwah. Kena pula dengan semangat keluarga Malaysia. Dalam klip video ini pun memang kita terapkan konsep berbilang kaum, di mana rakan-rakan kami, wartawan, penyampai berita daripada kaum Cina dan India pun turut sama memeriahkan klip video Seloka Raya Best 2022. Ini satu comeback lah. 2 tahun tidak meraihkan Syawal, pelakon Cherry Ibrahim akui dia tetap memilih untuk bersederhana dan belum melakukan persiapan kerana fokus kepada perniagaan serta kerjaya seninya. Wah, tak keselun kan? Baju raya pun Sherry tak fikir lagi sebenarnya, jujur. Kalau tanya baju raya, Sherry selalunya ada sepasang je baju raya. It's either macam kalau orang hadiahkan pada Sherry akan pakai. Ataupun Sherry akan beli satu baju kurung yang simple. Sebab normally Sherry akan tolong Wan Sherry basuh pinggan semua. Jadi raya Sherry memang simple sangat-sangat. Banjir besar Disember lalu di Hulu Langat membuatkan hasrat pelakon dan pelawak AB Yus untuk menyambut Aidilfitri di rumah baharu tidak kesampaian. Meskipun begitu, AB tetap bersyukur kerana masih mempunyai rumah di kampung untuk beraya bersama kakaknya. Rumah tu, yelah saya dah biasa kan. Sebelum ni pun memang tak ada rumah pun. Yang cuma tahun ni lah kalau ada kata orang rezeki tu hari untuk rumah sendiri, adalah tahun ni. Tapi memang sebelum ni saya memang balik ke kampung, beraya dengan kakak saya kat kampung kan. Orang tua dah tak ada, jadi beraya dengan kakak lah. Ada kakak saya OKU di kampung tu. Lepas tu tentang rumah ni, ialah kita menumpang rumah pusaka lah, rumah orang tua di kampung kan. Memang tak ada tahun ni tu hari lah bercadang-cadangnya kan. Saya rancang untuk di rumah baru itulah, tapi perancangan Allah itu lebih baik kan. Jadi itulah jadinya, itulah keadaannya. Nasib yang sama turut dialami penyanyi rock Yanzen. Kata Yanzen, rumahnya sudah dibaik pulih namun masih mempunyai beberapa kerosakan kekal. Yalah, sepatutnya rumah tu dah siap sedia untuk beraya tahun ini. Rumah pun dah siap kan, jadi dapatlah siapa-siapa mengunjung. Tapi alangkah kecewa sikit lah, tapi saya reda terima dan saya beraya sederhana je lah. Tak kala insan lain sedang gembira menanti ketibaan 1 Syawal, keadaan berbeza bagi pelawak Syuib apabila pertama kali dia sekeluarga meraihkan Aidilfitri tanpa isteri tercinta, Allahyarham Siti Sarah. Saya tak ada buat apa-apa preparation lagi untuk baju raya. Sampai kadang-kadang ada otak jahat saya mengatakan macam tak payah raya, tak payah beli baju raya. Kalau nak raya pun pakai je baju raya tahun lepas. Tapi saya cakap tak adil untuk saya melebihkan perasaan itu. Saya kena lebihkan anak-anak. Mereka nak raya. Kebenaran menyambut Raya Aidilfitri pada tahun ini bukan alasan untuk melakukan pembaziran. Itulah nasihat pelakon yang juga pelawak senior Yasin Yahya dan Saiful Apek kepada orang ramai supaya berpada-pada dalam berbelanja ketika membuat persiapan menyambut Syawal. So bagi saya 2 tahun tu dah cukup mengajar dan praktikal untuk kita. So tak perlu berlebihan dan kita masih lagi kata apa momentum. So kali ini dia agak bebas dan jangan gunakan kebebasan tu membabi buta. Jadi kita pandang ke belakang dengan supaya orang kata apa ada penjimatan di situ. Mungkin kita terlebih dekat keinginan sampai kita terlupa tentang keperluan. Jadi alhamdulillah lah kita tengok masyarakat kita. Mungkin ada yang lepas dendam raya kau langsir sampai ke Oning tak tahulah. KWSP dah keluar. KWSP dah keluarkan, jadi kita tak tahu kan. Tapi beringatlah. Selepas karnival jualan yang dikelolakannya melabuhkan tirai, Ifa Razia kini sedang sibuk melakukan persiapan untuk menunaikan umrah. Kata Kak Ifa, raya tahun ini dia sekeluarga buat persiapan biasa-biasa saja.
Saya dah raya dah dekat Star Vendor 75 jam. Maknanya hari raya betul saya tidur. Saya nak rehat. Lepas tu insya-Allah doakan saya juga mungkin raya ketiga saya akan berangkat menunaikan umrah saya kali keempat insya-Allah. Setelah 6 tahun tidak merakamkan single raya, Datuk Sri Siti Nurhaliza muncul dengan single terbaru Lip Lap Raya. Kata Datuk Siti, hasil air tangan 4 komposi itu menjadikan Lip Lap Raya cukup istimewa, apatah lagi dengan gabungan rentak Inang, Canggung dan ada sedikit elemen DK Barat. Ya, kita ikut trend lah. Okey. Perkongsian itu tadi menutup tirai Bidiva malam ini. Akhir kata, selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri yang memandu sila berhati-hati. Informasi yang kami sajikan bukan keterlaluan. Saya Caca Yatim. Assalamualaikum. Bye. Saya nak minta maaf kalau selama ni saya ada salah silap perlakuan ataupun percakapan. Mohon ampun zahir dan batin. Selamat Hari Raya kepada semua yang menonton ketika ini. Maaf zahir batin daripada saya, kadang-kadang kita tak perasan, terlebih kurang gurau. Harap maafkan. Saya Siti Nurhaliza ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin kepada seluruh penonton RTM dan Bidiva. Aku Ayat. Ini kisah keluarga aku. Kerajaan memutuskan supaya sempadan negara dibuka pada 1 April 2020. Waalaikumsalam. Jom balik, Noni. InsyaAllah kita berkumpul. Baguslah kalau balik. Syukur, hidup lalu, keluarga bertahun. Keluarga Malaysia yang dikasihi. Dah 2 tahun kita tak jumpa. Jadi ada tugasan khas untuk kau. Kalau tugasan khas tak selesai, tak ada raya. Keluarga Alung siapkan lodeh, keluarga Angah rendang, keluarga Uda ketupat dan keluarga Uteh siapkan serunding. Syaratnya kena buat cara tradisional. Gunakan pokok kelapa nas batang. Kalau bukan keluarga penyambung warisan, siapa lagi? Jangan ngelat. Selamat berjuang, keluargaku. Okey, santan ada. Dia nak cek sama agak? Tak jauh Awak dah nak pasan kan? Kena ikut resipi mak. Betul lah tu. Yang ni bang, harga keluarga Malaysia. Tapi ini tak jual. Tak semua benda kita boleh beli. Kalau anak-anak saya datang nak beli barang berasaskan pokok kelapa, jangan dijual. Saya nak dia gunakan cara tradisional dari pokok kelapa dan sebagainya. Nikmat berkeluarga tiada gala-ganti. Rangkum semua, cungkil kebersamaan. Baru dan lama, sama-sama beri makna. Tengok ni, lidi ni sebatang. Senang dia patah. Kalau kita kumpul, macam itulah. Kalau bersama, kita jadi kuat. Yang susah pun jadi senang. Betul kata ibu. Pupuk kebersamaan, baru keluarga Malaysia. Macam ni. Di kesempatan ini, saya sekeluarga ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri kepada seluruh keluarga Malaysia yang beragama Islam walau di mana anda berada. Raya Keluarga Malaysia, Syawal diraih, nikmat disyukuri. Maaf, zahir dan batin. Ya, dalam segmen hashtag malam ini kami kongsikan video tular memaparkan seorang lelaki berbangsa Cina yang menyanyikan lagu raya M. Nasir. Inilah keunikan keluarga Malaysia bersama-sama memeriahkan perayaan yang disambut masyarakat berbilang bangsa dan agama di negara ini. Lelaki tersebut menyanyikan lagu Satu Hari di Hari Raya di sebuah pusat hiburan. Aksinya dirakam oleh pengunjung yang teruja menyaksikan kebolehannya menyanyikan lagu Melayu. Lagu Satu Hari di Hari Raya dendangan penyanyi terkenal M. Nasir sememangnya popular dan sering dimainkan setiap kali Aidilfitri. Ini pula di
China, seorang kanak-kanak mengalami detik mendebarkan ketika sedang enak menikmati aiskrim. Lidahnya tiba-tiba melekat pada aiskrim tersebut. Bagaimanapun, ibunya kekal tenang menyelamatkan kanak-kanak itu dengan membuang air suam ke atas lekatan terbabit. Ini pula kisah seekor anjing di Thailand berdepan risiko mati lemas dan kebuluran kerana kepalanya tersangkut pada balang plastik. Keadaan itu membimbangkan orang ramai dan laporan kecemasan dibuat kepada pihak berkuasa. Penyelamat dengan bantuan beberapa penduduk akhirnya berjaya menyelamatkan anjing terbabit. เดี๋ยวหายเจ็บแล้วลูกเดี๋ยวหายเจ็บแล้ววิ่งกันลูก Saudara, berita perdana edisi Ahad 1 Mei 2022 berakhir di sini. Ingat, jaga SOP ketika sambut perayaan Aidilfitri. Amalkan kawalan kendiri walaupun pemakaian pelitup separuh muka tidak lagi diwajibkan di kawasan terbuka. Kepada seluruh umat Islam di Malaysia, selamat merendang, rebus ketupat dan gosok baju raya. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Buat seluruh umat Islam, kami di Bilik Berita RTM ingin mengucapkan sekali lagi selamat Hari Raya dan mohon maaf zahir dan batin. Dengan itu, Assalamualaikum. Salam keluarga Malaysia.